Assalamualaikum dan selamat tengah hari dan selamat menonton kepada semua yang masih setia pada channel Spirit Ashak. Jadi sekali lagi, kali ini saya kembali ke kawasan Sik, iaitu berada di utara negeri Kedah, untuk explore kawasan PLKN. Adalah kawasan PLKN. PLKN ini diberi nama PLKN Rimba Takwa. Letak bersebelahan dengan kawasan peranginan Rimba Takwa yang saya pernah explore dulu. Jadi seperti biasa, saya bersama dengan Ipin Nautica. Dia tengah busy terbang drone juga. Okey, setelah selesai kita terbang drone, kita akan mulakan exploration untuk pasang jejak dulu pada waktu siang, dan kita akan tengok waktu malam nanti macam mana. Jadi saya kini berada di bahagian hadapan, itu ni kawasan tempat makan jual teh. Ini adalah dewan makan. Ini kalau boleh tengok, ni ada satu flying fox, tak silap saya, sampai ke atas sana. Jadi sebelah kiri ni adalah surau. Kebanyakan tempat di sini masih ada nilai-nilai lagi yang tak terusik, dan ada yang dah rosak sebab alam semua jadi. Tengok surau dia besar, ada naskah Al-Quran di bahagian depan sana. Di hujung bahagian sana itu ada macam dah bocor sikit lah. Mungkin malam sekejap lagi kita akan datang tengok. Di sana tu blok kediaman jurulatih. Ini adalah bilik mesyuarat. Mungkin pejabat dia. Ada barang-barang audio.
handphone. Ni kejap lagi malam lah. Saya tunjukkan gambar-gambar yang dekat sini. Ada jenis-jenis ikatan. Saya belajar ikatan. Okay, ini adalah hasil mural lah, hasil kerja pelatih-pelatih di sini. Kumpulan Seri 8 2011. Tengok tempat ni macam ada orang pernah tinggal lah kat kawasan ni. Mungkin penjaga kawasan ni. Kita akan meneruskan perjalanan kita. Setelah saya datang sini, jalan kat kawasan ni dia tak bersemak sangat. Tapi sekarang selepas dekat setahun rasanya dah bersemak sikit. Tak tahu bunyi apa tu. Kat sini ada spare part lah. Ada tools semua. Mungkin tempat ni jadikan bengkel lah. Bengkel ke apa ke, tempat penyimpanan barang lah. Tengok minyak hitam apa semua ada dekat sini. Okey. Spotlight semua ada dalam bilik-bilik tu. Kali terakhir saya datang masih ada pengaliran air lagi kat sini. Sekarang macam dah tak ada lah. Kat depan ni kalau tak silap boleh jalan lagi, tapi dia dah terblok lah oleh hutan rimba. Di hadapan saya ni adalah kawasan penginapan Wira-Wirawati. Jadi saya akan cuba cari jalan untuk pergi ke blok-blok dia lah. Tak tahu sama ada accessible lagi ataupun tak.
salah satu daripada blok dia. Mungkin malam sekejap lagi saya akan datang tengok. Tapi kebanyakannya bumbung dia dah banyak dah bocor. Bila hujan lebat, harap-harap malam nanti tak hujan. Kosong dia dah tak ada katil-katil lah. Welcome to kelas. Oh, ini bukan kelas lah. Dia bukannya ya, ini kelas lah. Tempat yang belajar. Bang tandas lah ni. Alright, jadi saya dah berada dalam kawasan blok Wira-Wirawati. Tetapi kebanyakan jalannya dah banyak ditutupi dengan wire-wire yang dah runtuh. Hanya saya masuk suku je kawasan ni. Yang boleh masuk, kita akan tengok sedikit sebanyak. Dia bukan berbentuk dom macam banyak kawasan-kawasan lain, jadi dia bentuk bilik. Ini saya rasa bilik jurulatih. Okey. Banyak barang dah macam dah tak ada apa-apa, dah mudah dipindahkan. Ini di hadapan saya adalah bilik mandi. Tu ada pokok apa saya tak tahu, nangka atau cempedak, tapi saya rasa itu adalah pokok nangka sebab kalau pokok cempedak dia mesti berada di luar pagar. Okey. Jadi saya tamatkan dululah exploration saya pada waktu siang. Kita akan sambung pada waktu malam pula. Jalan kena buat sendiri. Lalu kecemasan KM Rimba Takwa. Jumpa pada nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi saya dan IP Nausika telah sampai ke kawasan PKN Rimba Takwa untuk meneruskan exploration pada waktu malam. Jadi siang tadi kita dah datang explore, terbang drone. Jadi kita akan meneruskan sesi pada waktu malam. Alhamdulillah malam ni cuaca cantik, tak hujan. Tadi petang je lebat. Jadi semoga kita dipermudahkanlah urusan untuk kita explore. Okey. Sekarang saya dah pun berada di dalam kawasan PKN Rimba Takwa. Dan cuaca sudah mula pun hujan renyai-renyai. Jadi saya akan perlahan-lahan explore dalam kawasan yang mana saya mampulah. Jadi mari kita sama-sama tengok kawasan ni. Ni mungkin pejabat
Sini ada carta pejawatan. Mungkin pejabat utama lah. Kem PKN ni mula digunakan sekitar tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2018. Jadi kita perlahan menuju ke bahagian luar. Kalau dah tengok hujan, dah hujan okay. Jadi pergerakan agak terbatas adalah hujan ni. Saya dan Ipin Nausika akan perlahan kita menuju ke kawasan Dewan Makan, surau dan tempat wira-wirawati latihan dan juga kelas. Lampu agak seram jadi kita terang sikit. Pada kali terakhir saya datang ke Rimau Takwa ni, saya perhatikan elektrik dan air, sumber elektrik dan air masih lagi ada. Tapi sekarang dah tak ada. Tapi sebab banyak yang dah tumbang. Okay, sebelah kanan ni adalah kolam atau tasik buatan untuk para pelatih melakukan kegiatan air. Ada sarang balabah. Jadi ni depan saya ni adalah Dewan Makan. Jadi saya dah pun berada di bahagian depan untuk permulaan je. Belakang saya ni ada Dewan Makan kalau dia nampak. Ini tempat makan jurulatih. Jadi banyak infrastruktur, ada yang boleh digunakan dan ada yang sudah tidak boleh digunakan lagi. Ini kunci-kunci dom tu. Longgokkan di satu kawasan. Ini tandas lah. Tandas masih dalam keadaan yang masih bersih, cantik, tak ada sebarang vandalism. Ini bahagian meja-meja dia, yang kursi. Okay, ini tempat mungkin dah dijadikan tempat sidai-sidai ya. Jadi saya akan masuk ke dalam bahagian kantin tempat kitchen, tempat yang masak.
kebanyakan barang masih ada ha? Tak terusik. Okay, ais. Okay, tempat-tempat staff. Agak besar, yalah besar lah untuk nak uruskan makanan. Bagi pelatih-pelatih kat kawasan ni. Jadi aktiviti terakhir yang dilakukan di kawasan ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2018. Kemudian apa yang saya ketahui sudah tidak ada info lepas tu. Mungkin sudah air ni masih ada lagi, tak terbuka. Sudah expired lah. Expired 2023. Mungkin kain-kain langsir yang dia orang kumpulkan. Ni saya tak tahu lah, macam biasa lah. Kumpulan-kumpulan orang yang datang buat perkara-perkara kurafat yalah saya tak nak cakap lah kan, tapi apalah yang motif yang dia orang dapat bawa benda-benda macam ni datang sini. Saya ambil gambar ke tak lah. Okay, jadi untuk dewan makan dah selesai. Jom saya menuju ke bahagian atas lah. Kalau untuk tengok POV yang berbeza, boleh tengok Mak Suka punya POV ya. Okay, cuaca masih lagi hujan Aduh. Jadi jom kita menuju ke bahagian atas. Okey, ini bahagian tepi. Sebentar lagi Ipin akan lalu ke kawasan sini. Saya bahagian sini. Jadi saya jalan dulu. Kejap terangkan lampu sikit lah. Lampu tak terang. Ada Uyin. Alhamdulillah, terima kasih lah sebab hantar Uyin teman saya. Uyin ni relax duduk ni. Ini surau Jadi mungkin saya akan kepilkan sikit lah gambar pada tahun 2018 ketika surau ni masih lagi boleh digunakan Assalamualaikum. Okey. Betulkan mas sikit. Okey, saya berada dalam surau Dia terdapat naskah-naskah Al-Quran Saya tak nak pergi dekat Saya sayang tempat ni. Patutnya kalau penduduk setempat boleh masuk kawasan ni dan hidup dalam surau ni.
Sayang, saya tengok keadaan surau yang macam ni. Dulu cantik ni, dia dah runtuh lah. Saya rasa ni pun dia dah tak berapa selamat lah sebenarnya. Kalau ada papan rehan untuk mengaji, surah Yasin ni, sekolah ni, tandas. Mungkin air akan naik sini untuk kawasan tapungan air. Belajarlah ucap Alhamdulillah meski kakimu terpijak duri. Sabarlah walaupun hati kita sering disakiti. Kita hidup kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Alhamdulillah dapat sedikit kata-kata semangat untuk diri saya. Ini bilik bacaan. Allah Akbar. Kecil bilik bacaan dia. Dulu ni rasa macam ada komputer sini. Mouse. Masih ada manches. Masuk angin ni semua. Ada kolam lah dalam bilik ni. Dahsyat ni. Macam biasa lah. Al-Quran. Alamak. Dan sesungguhnya masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Ayat 72 surah Al-Jin. Oh ni kain office lah. Banyak dah kosong. Jadi saya masuk bilik mesyuarat ni. Saya masuk siang tadi. Ada gambar-gambar.
Siapa ada dalam gambar ni boleh komen muka jurulatih betul ni muka jurulatih adalah pelatih pastinya mengambil kenangan bagi siapa yang pernah terlibat dalam program latihan khidmat negara. Obviously saya tak pernah terlibat sebab saya sekolah dulu mungkin saya aktif. Saya harap saya dapat tapi saya tak dapat. Dengan tandas bukan luar. Right. Okay, ini ada kediaman sebelah kanan ni, kediaman jurulatih, tapi macam saya tengok siang tadi tak ada benda yang menarik untuk masuk sebab dia dah banyak macam tempat store barang macam bekas orang lakukan aktiviti tak bermula lah, macam curi apa spare part. Jadi saya tak nak masuk lah. Turun barang dia nak jalan pun susah masuk. Tak naklah nanti kalau ada barang-barang hilang saya disalahkan lah. Kita pun nak explore saja. Bilik kuarantin. Okay. Ada dua laluan. Laluan yang saya lalu ni laluan luar. Laluan di sebelah kiri ni adalah laluan dalam. Ipin Noksika dia lalu dekat bahagian dalam lah. Nampak ada tayar-tayar. Okey lah, saya duduk sini sekejap. Rehat dulu. Alright, kita berehat sekejap sebelum saya meneruskan exploration saya. Terkejut lah. Ini ada minyak tanah ataupun petrol yang digunakan oleh mungkin pekebun-pekebun di sini untuk melakukan aktiviti pembersihan. Tapi sekarang ni dah tak ada orang masuk kot. Jadi sebab itulah semak-semak dia ni. Okey. Ni ada satu tempat orang bela pokok bunga. Okay, ini adalah point macam final point saya lah. Ni kawasan penginapan Wirawati. Okay, saya sebab petang tadi saya masuk, jadi saya masuk kejap lah tengok kawasan kelas diorang ni. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi kita exploration. Semak adalah ni. Ni kelas macam biasa kelas dia dah kosong dah. Dah tak berapa banyak ada barang sangat dengan meja guru lah. Mungkin dah dipindahkan, ada ini barang-barang yang boleh diselamatkan. Selamat datang ke kelas 2. Ada nama Afiq, Pak Un, Sila Sign 2018. Afiq Cina, Afiq Sina
Haikal, Mamu. Ha, tengok. Dah kosong lah, tak ada apa. Ni sangat. Ni tandas. Ni tandas. Di tandas ni saya dah bosan dah masuk. Sebab kita tahu lah tandas dia sama je, melainkan lah kalau dia ada bathtub ke. Ini ada cermin lah, sama lah. Fisher PKN Fisher PKN 2.0. So cute. Okay Fisher, betul ke cute? Kalau cute boleh komen lah dekat YouTube saya kalau ada tengok Fisher 2.0 lah. PKN Rimbo Takwa Sik. Apa ni? Kartun apa ni? Farah Wan Amira Nisha Arif Ain Aziz Watip. Aduh, Watip tak apa. Jangan Walid. Sebab kalau Walid kena buat apa? Kalau Walid kena pejamkan mata. Walid nak anak-anak Walid pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Boleh? Maaf. Kan kena copyright pula. Okey. Jadi bahagian sini dah settle. Saya akan pergi ke Camp Wira-Wirawati. Itu pun limited je lah akses dia sebab dia dah ditumbuhi semak samun. Jadi dekat kawasan ni petang tadi sewaktu menerbangkan drone ada sesuatu berlaku dan saya akan ceritakan di penghujung vlog ni. Sekarang tak boleh cakap lagi lah. Okey. Ya. Kawasan penginapan Wira-Wirawati. Kalau saya letak lagu PKN ni kena copyright rasa ni. Lampu ada tapi elektrik dah tak ada. Ni bilik apa lah bilik ni? Nampak je dia. Bilik guru perempuan. Ni ada banyak seni signature mesin hilang ni. Tu sandong, bilik mandi, toilet. Mission failed. We'll get them next time. Kejut. Aduh tu. Tak guna betul. Saya telah diserang oleh
kelawar membawa buah. Tak sempat elak lah, dia langgar kepala saya. Minta maaf Encik atau Encik kelawar kerana ganggu kediaman anda. Okey, jadi ini adalah bilik mandi yang dah bersemak. Ada banyak lagi kelawar ni. Okay, jadi saya masuk sampai setakat ini saja. Last punya DJL 6 ni, saya tak tahu, mungkin bilik jurulatih kot. Ni kat sini ada tulis saya tak tahu kalau boleh tengok. Dia tulis budak Kelantan Daus Mat maju. Ayih boykot PKN. Alah, boykot tapi tulis kat tempat dia sorok. Tak cukup boykot lah. Assalamualaikum. Okey. Senduk pinggan yang tak buat balik. Yang lokal lah, confirm tak ada apa-apa. Okey, alhamdulillah. Sesi exploration telah menghampiri penghujungnya. Saya dalam perjalanan menuju ke bahagian luar untuk menamatkan sesi exploration saya pada malam ini. Tak tahu macam mana nak bagi nampak. Okey, jadi jom kita keluar. Kepada semua yang masih sudi hadir dan support channel saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana masih setia menonton vlog Spirit X Shark. Jadi saya akan perlahan-lahan keluar dan menuju ke arah checkpoint untuk bertemu dengan Ipin. Kemudian kita akan tamatkan exploration. Tak tahu apa jadi. Harapnya selagi tak dapat walkie-talkie ataupun panggilan daripada Ipin, maknanya semua okey je lah. Alright. Pastinya tempat ini akan meninggalkan nostalgia dan 1001 kenangan buat para pelatih dan juga saya yang telah pun berada di sini. Ini adalah pesanan terakhir saya lah. Dan saya pun tak pasti macam mana 3.0 punya PKN ni punya perasaan. Jadi jomlah kita kembali ke bahagian hadapan untuk bersama dengan Ipin. Oh, tu dia Ipin Nautical. Oh, okey. Settle lah. Kalau boleh tengok di bahagian atas tu ada lagi unit dom tapi unaccessible lah. Okay Ben, okay Ben. Okay. Settle lah? Settle. Jom. Okay. Saya dan Ipin dalam perjalanan untuk keluar daripada kawasan PKN ini dan menamatkan exploration. Jadi semoga jumpa lagi. Selamat malam dan assalamualaikum semua. Rising on the move.
Okey, lupa pula. Saya ada cakap dalam satu video di kawasan kelas tadi. Saya ada cakap satu benda yang saya nak kongsikan yang berlaku pada siang hari. Sewaktu saya dan Ipin menerbangkan drone di kawasan situ pada lewat petang lah time tu kan Ipin kan? Dan tu kita tengah terbangkan drone, monik drone. So kita maksudnya kita duduk kat satu koridor kelas kan. Ada tengah terbangkan drone tu. Kita dengar daripada point POV Ipin dulu. Semua sebelah kanan lah saya dengar macam macam tu lepas tu saya ingat saya je yang dengar. Lepas tu tengok syak kali saya pun kali. So maksud dia kami berdua dengar benda yang sama lah. Tapi waktu tu kami tak highlight lagi lah. Tapi rasa benda yang saya dengar adalah benda yang sama. Syak dengar, betul tak? Ya, saya memang terdengar clearly suara orang bunyi ahem, tapi lembut. Maknanya suara tu dengar macam suara perempuan. Dia bunyi macam ahem. Memang sangat-sangat clear. Memang dekat hujung tu memang dah tak ada orang dah. Memang dah tak ada nak kata perumahan. Kalau dekat pintu masuk tu mungkin lah dekat dengan college kan, pintu masuk bahagian depan. Tapi kami ni dah berada di hujung dah, penghujung hutan dah. Jadi apa yang saya dan Ipin dengar tu Allahualam lah. Memang sangat clear di telinga kita orang. Tapi Alhamdulillah kita datang balik malam pun tak ada sebarang apa-apa gangguan yang bukan-bukan. Alah agak okey sikit lah. Walaupun hujan lah. Dekat sangat tapi tak selesa. Wow.